Okey, yang kedua, penyakit kronik yang kedua ialah kencing manis. Kencing manis ni memang macam aku sebutkan tadilah, fakta tadi. Memang banyak dekat Malaysia lebih kurang 3.5 juta orang pengidap kencing manis ataupun 3.4 hingga 3.5 macam itulah. Maksudnya setiap 10 orang itu satu orang kena kencing manis. Dan data tadi menunjukkan 5 orang penyakit kencing manis, 4 orang akan mati disebabkan masalah jantung, side effect daripada kencing manis. Lepas tu kencing manis juga kita tahu ramai orang akan rosak buah pinggang. Makan ubat untuk tahan masalah kencing manis itu. Lama-lama buah pinggang pula yang rosak. Lepas tu dialisis. Lepas tu tunggu je lah saatnya. Kan? Jadi macam mana mereka yang mengidap kencing manis ini ataupun yang orang normal ni nak menikmati rasa manis. Yang bahaya itu bukannya rasa manis tu. Rasa manis adalah satu nikmat yang kita semua perlu nikmati. Bukan kita takuti. Jadi Alhamdulillah, dengan penemuan penciptaan gula O pengganti gula pasir, sekarang ini semua orang boleh enjoy untuk menikmati rasa manis seperti seolah-olah kita minum air kosong ataupun air putih yang tidak akan meningkatkan bacaan glukos di dalam saluran darah kita. Itu hebatnya gula O pengganti gula pasir. Jadi macam mana kita nak membantu orang-orang yang ada masalah kencing manis ni? Dia sebab orang kencing manis sama juga, dia saraf dia akan problem, akan mudah berlaku infection, jangkitan kuman dan sebagainya. Lepas tu sel-sel dia dah akan menjadi lemah. Dia punya insulin resistant pun akan menurun. Semua masalah-masalah ini disebabkan oleh bacaan glukos di dalam darah kita tinggi, terampai, tak boleh nak diabsorb, tak boleh nak dibuang. So untuk itu kita kena 100% lah stop gula pasir, kita bertukar kepada gula O yang sifar dia punya kalori, seolah kita minum air putih, air kosong tapi rasa manis. Jadi untuk membantu orang-orang yang ada masalah kencing manis ni, sel-sel dia pun ada sudah problem, organ dia problem. Macam tadilah, boleh mengamalkan jus natokinis, jus black garlic, jus goyang dan juga minyak kelapa dara. Ini antara solusinya. Sama juga masalah tadilah, saluran darah sama. Okey. Yang ketiga, gout. Ramai ni orang sakit sendi, sakit gout ni. Sakit gout ni Allah je lah yang tahu. Macam seolah-olah kita pijak paku tu, ataupun kita pijak benda-benda berkristal tu. Macam ditusuk, masuk ke sakit itu ke daging kita tu. Hanya orang yang ada kena gout saja yang tahulah. Dan gout ini dia biasanya ada dekat sendi-sendi kaki, jari. Dan bila kita ada masalah gout ni, bacaan uric acid tinggi, nanti side effect dia apa dia? Akan kena batu karang, sama ada di buah pinggang kita ataupun di hempedu kita. Itu antara side effect orang yang ada gout. Jadi untuk membantu orang yang ada gout ni, korang boleh gunakan satu produk baru, Biorich, nama dia Go Good. Go Good ini adalah serbuk minuman percampuran daripada tart cherry dan juga daripada ekstrak daun bidara yang berfungsi untuk menurunkan bacaan uric acid dan juga untuk memecahkan kristal daripada uric acid itulah. Okey. So amalkan daripada sebulan hingga ke 3 bulan ataupun seterusnya supaya masalah gout ini dapat diselesaikan. Dan kita ada testimoni mereka yang bacaan uric acid dia memang tinggi. Dia panggil dia punya darah tu memang tinggi. Tapi alhamdulillah dia tak membentuk kristal, dia hanya terampai dekat dalam darah dia tu. Okey, 500 lebih. Setelah dia mengamalkan Go Good ini, alhamdulillah boleh turun sehingga 300 lebih. Itu magic. Ramailah orang-orang yang menghadapi bacaan uric
asid dia tinggi, apabila amalkan gugut ni akan turun. Ya, dan kalau ada masalah buah sakit lutut disebabkan oleh gout juga, ya, boleh amalkan good joint. Ya. Good joint ni memang kita design untuk orang gout juga dan juga untuk masalah lutut. Okey, tapi kalau untuk untuk menurunkan uric acid yang terbaik ialah gunakan gugut ni, ya. Dan juga boleh amalkan, ya, minyak kelapa dara juga. Minyak kelapa dara ni dia seumpama macam solusi kepada semua jenis penyakit dan masalah kesihatan juga, ya. Boleh disapukan, boleh diminum. So 3 produk ini bagus untuk orang ada masalah gout dan juga sendi. Okay, yang keempat, kolesterol tinggi, lebih pada 4.2. Biasanya kolesterol ni 6, 7, 8 gitulah tinggi, ya. So dia akan menyebabkan masalah kepada saluran darah kita. Kalau di mata tu boleh jadi rabun. Okey, jantung macam jantung boleh sempit atau tersumbat. Dia lebih kurang sama je dengan masalah saluran saraf tadi. Jadi untuk kolesterol tinggi ataupun masalah mata rabun ni, ya, pertama untuk turunkan kolesterol korang kena amalkan jus barley. Ini memang terbukti, ya, dalam seminggu hingga 3 minggu bacaan kolesterol korang akan turun. Yang terbaik bacaan 4.2 ke bawah lah. Dan juga boleh gunakan, ya, jus cerah untuk mencerahkan mata kita, sebab dia kaya dengan kerotin dan lutein yang baik untuk makanan mata kita ni. Kita tak pernah bagi makan dekat mata kita kan. Kita asyik bagi makan dekat mulut kita, perut kita je. Apa makanan mata? Inilah cerah ni. Ya, nanti dalam tu juga ada bilbaron. Bilbaron ini fungsi dia akan melembabkan kita punya kelopak mata dan biji mata kita itu. Maklumlah hari ini semua orang banyak, ya, berjam-jam melihat handphone. Handphone ni dah macam organ tubuh kita pula. Tambahan yang memang semua orang dah ada kan. Jadi untuk menjaga mata kita boleh amalkan jus cerah. Dan untuk memastikan seluruh sel tubuh kita yang daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni, yang ada 100 trilion sel tu, supaya dia cergas, metabolisme dia tinggi, jadi muda, kembali muda, boleh amalkan goyang. Goyang ni dia untuk semua sebenarnya. Sebab setiap sel itu memerlukan NAD+, nicotinamide disnucleotide, yang ada di dalam goyang ini. Okey?